Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual ini. Sebelum kita mulakan, boleh cikgu ceritakan sedikit tentang latar belakang cikgu sebagai seorang pendidik? Baik, selamat sejahtera. Saya Cikgu Nohasdira binti Ahmad, mengajar di Sekolah Kebangsaan Lelaki Bandar Keluang. Saya telah mengajar selama 25 tahun khususnya dalam subjek matematik untuk murid tahap 1. Saya juga mempunyai pengalaman mengajar murid berkeperluan pendidikan khas dalam kelas inklusif. Sepanjang pengalaman cikgu mengajar, bagaimana cikgu memastikan pembelajaran berjalan dengan berkesan dan murid benar-benar memahami apa yang diajar? Saya percaya bahawa pembelajaran yang berkesan bukan hanya tentang menyampaikan maklumat tetapi juga sebagai bagaimana kita membimbing murid untuk memahami dan mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Oleh itu, saya memberi tumpuan kepada pendekatan yang lebih berpusatkan murid dan menyeronokkan supaya mereka berasa selesa dan lebih bermotivasi untuk belajar. Pendekatan cikgu dalam pengajaran ini sangat menarik. Jadi boleh saya tahu apakah asas atau prinsip yang cikgu pegang untuk membimbing murid? Saya percaya setiap murid mempunyai potensi dan keunikan tersendiri. Oleh itu, saya memberi tumpuan kepada perkembangan diri murid secara menyeluruh, bukan sekadar pencapaian akademik sahaja. Saya juga berusaha mewujudkan suasana pembelajaran yang positif, di mana murid berasa dihargai dan didorong untuk berkembang mengikut kemampuan mereka. Oh, jadi maksudnya cikgu lebih menekankan kepada membangunkan motivasi dan juga keyakinan murid dalam pembelajaran. Ya, betul. Saya sentiasa cuba membantu mereka membina keyakinan diri dan motivasi intrinsik. Kerana saya percaya apabila murid mempunyai motivasi dalaman, mereka akan lebih bersemangat untuk belajar secara kendiri dan mencapai potensi terbaik mereka. Dalam kelas cikgu, bagaimana cikgu melihat cara murid belajar? Adakah mereka mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza-beza? Ya, saya dapati setiap murid mempunyai cara tersendiri dalam memahami sesuatu. Ada yang lebih suka melihat gambar atau video. Ada yang mudah, ada yang lebih mudah memahami apabila mendengar penerangan dan ada juga yang perlu bergerak atau melakukan aktiviti fizikal untuk benar-benar faham sesuatu konsep. Secara umum, saya melihat tiga gaya utama, iaitu yang pertama, gaya visual, iaitu murid lebih mudah belajar melalui bahan bergambar seperti carta, infografik dan video. Manakala gaya yang kedua ialah gaya auditori, mereka lebih memahami dengan mendengar penjelasan atau berbincang dengan rakan. Dan juga gaya yang ketiga iaitu gaya kinestetik, di mana murid lebih gemar aktiviti hands-on seperti eksperimen atau simulasi. Saya juga mempunyai beberapa orang murid berkeperluan khas seperti murid disleksia yang lebih cenderung kepada kaedah multisensori serta murid ADHD yang memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan melibatkan pergerakan. Berdasarkan pelbagai gaya pembelajaran ini, bagaimana cikgu boleh menyesuaikan pengajaran supaya murid dapat belajar dengan lebih berkesan, termasuk untuk murid berkeperluan pendidikan khas? Saya cuba menggabungkan pelbagai kaedah dalam pengajaran supaya semua murid dapat belajar dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Contohnya, untuk murid visual, saya gunakan gambar, warna, peta minda dan juga video interaktif. Untuk murid auditori, saya galakkan perbincangan, aktiviti soal jawab dan rakam audio. Untuk murid kinestetik, saya adakan aktiviti bergerak, eksperimen, permainan dan lakonan. Bagi murid berkeperluan pendidikan khas, saya lebihkan pendekatan yang fleksibel. Contohnya, murid disleksia,
Saya menggunakan teknik multisensori seperti membiarkan mereka menulis huruf di atas pasir atau kad sentuh supaya mereka dapat merasai bentuk huruf dengan tangan. Saya juga menyediakan teks dengan font khas yang mudah dibaca. Bagi murid ADHD, saya membenarkan mereka belajar dalam keadaan lebih bebas. Contohnya menggunakan alat fidget, berdiri semasa belajar atau melakukan tugasan dalam bentuk permainan supaya mereka dapat menumpukan perhatian lebih lama. Bagi murid autisma, saya menggunakan visual schedule supaya mereka tahu apa yang akan berlaku seterusnya dan mengurangkan kebimbangan mereka terhadap perubahan aktiviti. Dengan cara ini, semua murid termasuk yang berkeperluan khas berpeluang belajar mengikut gaya masing-masing tanpa rasa terpinggir. Dari pemerhatian cikgu, apakah kesan atau implikasi apabila pendekatan ini diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran? Saya melihat banyak kesan positif, antaranya murid lebih bermotivasi, mereka lebih terlibat kerana pembelajaran disesuaikan dengan minat dan keperluan mereka. Pembelajaran lebih bermakna. Murid bukan sekadar menghafal tetapi memahami dan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sebenar. Selain daripada itu juga dapat meningkatkan keyakinan diri. Murid berasa lebih dihargai dan selamat untuk berkongsi idea serta mencuba sesuatu yang baru. Kesaksamaan dalam pembelajaran juga dapat dilihat di mana dengan pendekatan yang fleksibel, semua murid termasuk yang berkeperluan khas mendapat peluang yang sama untuk belajar dan berjaya. Dan juga murid berkeperluan khas lebih fokus dan yakin, iaitu dengan teknik yang sesuai, mereka dapat belajar dengan cara yang lebih berkesan dan tidak ketinggalan berbanding rakan sebaya. Jadi terima kasih cikgu atas perkongsian yang sangat berharga ini. Saya yakin pendekatan cikgu bukan sahaja membantu murid memahami pelajaran tetapi juga membantu perkembangan mereka secara menyeluruh. Terima kasih. Sama-sama. Saya percaya bahawa sebagai guru, tugas kita bukan sekadar mengajar tetapi juga membimbing dan membentuk murid agar mereka menjadi individu yang lebih baik.